Takkan tak sakit kan. Saya rasa lain orang, lain pengalaman bersalin dia kan. Pengalaman bersalin tak ada apa. Saya start dengan air ketuban pecah dulu. Time tu saya tak sakit lagi. Pukul 8 lebih kot. Pukul 8 lebih saya pun mandi dulu kan. Baik mana? Kat sini. Oh, doktor. Lepas tu rujuk doktor dulu. Lepas tu doktor cakap okey, boleh datang labor room sekarang. Normal. Ya Allah, banyaknya soalan normal ke Caesar ni. Kenapa? Apa beza normal dan Caesar? Sama je kedua-duanya bertaruh nyawa. Dari tidur, ya tidur. Lahir 3.1, 3.2 kot. Suplemen ambil apa yang doktor advise je. Bila kita pregnant ni, macam-macam advice kan daripada orang ramai. Daripada orang-orang yang concern kan. Tapi kita punya badan lain-lain kan. Macam saya ikut yang doktor cakap je. Saya tak nak pening-pening kan. Tak nak pening-pening dan kita tak tahu apa yang baik untuk kita kecuali doktor lah. Sebab doktor yang monitor kita daripada awal kan. Fatah mestilah teman saya sepanjang-panjang tu dia dalam labor room dengan saya. Ya, jari full BF. Itulah yang paling challenging lah kan. So, tapi kita kena positif je kan. Betul. Saya pun ada orang kata walaupun saya first time kan, tapi ramailah orang-orang yang kakak saya, Fatah, family saya. So, tak mudah tapi insyaAllah orang kata apa Bi? Tak senang tapi insyaAllah lah mudah-mudahan bala untuk anak kita kan. Memang tak senang. Saya ada tulis, saya kat sebelah tu memang menyaksikan, thank you. Siapa? Yuti bagi kita train. Thank you Yuti. Yuti mesti rindu kita orang. Dia suruh buka beg kuning. Buka, Korang suruh Terima kasih Yuti. Dia bagi 2 kali.